Lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP yang baru siap dinaiki taraf berpotensi jadi hub serantau strategik yang mampu memberi manfaat ekonomi kepada rakyat Kelantan. Laporan penuh kita bersama Aina Najiha Aizu di Kota Baru. Teruskan Aina. Lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP kini tampil dengan wajah moden dan selesa. Hasil projek pembesaran bernilai RM440 juta yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Laporan Majidah Ismail. LTSIP yang sebelum ini berkapasiti sekitar 1.5 juta penumpang setahun kini mampu menampung sehingga 4 juta penumpang sekaligus, meletakkannya sebagai antara lapangan terbang domestik berpotensi di Pantai Timur. Lapangan terbang ini merupakan nadi utama perhubungan udara Kelantan yang menghubungkan Kota Baru ke Kuala Lumpur serta destinasi lain. Transformasi yang dilaksanakan bukan sahaja meningkatkan kapasiti, malah memberi keselesaan menyeluruh kepada penumpang. Keluasan terminal kini meningkat 3 kali ganda daripada 12,000 kepada 36,000 meter persegi. Penambahan itu sangat-sangat ketara bila tuan-puan ke airport, you can see penambahan yang sangat luas lah daripada asalnya 12,000. Yang ketiganya yang paling jelas dari segi segregation penumpang yang datang dengan keluar daripada airport. Driveway berasingan. Kalau dulu kita nampak kesesakan di airport kita, sekarang ni lebih selesa, penumpang yang datang akan drop off different driveway, yang sampai akan keluar different driveway. Kemudahan turut dipertingkat termasuk penambahan baggage carousel daripada 2 kepada 4 unit serta kaunter daftar masuk meningkat kepada 26 unit. Peningkatan ini membolehkan lapangan terbang mengendalikan jumlah penumpang lebih tinggi terutama pada musim puncak. Dengan kios check-in yang kita dah ada, jadi teknologi itu telah membantu mempercepatkan proses penumpang di lapangan terbang. Itu yang salah satu yang terbaik yang pernah kita buat dekat sini lah. Yang teknologi bisa teknologi lain kita juga ada LED, kita ada CCTV yang canggih, yang semua boleh dari segi keselamatan tu memang bagus lah. Dalam masa sama, pembesaran LTSIP ini dijangka memberi impak positif kepada ekonomi setempat, termasuk peluang pekerjaan dan perkembangan sektor komersial. Perancangan juga sedang dibuat untuk memperluas rangkaian penerbangan, termasuk laluan antarabangsa ke Jakarta dan Bangkok dalam masa terdekat. Kita tahu bahawa rakyat Terengganu also di sempadan also akan datang di sini, and saya mention sebelum ni rakyat Sultan Thailand also akan guna sini, so hopefully dia akan jadi new hub for Pantai Timur, and seterusnya akan memberi banyak manfaat kepada rakyat Kelantan dan kegiatan ekonomi di Kelantan juga. Banyak sangat perubahan daripada seni bina dia, selesa, memang moden lah kata, puas hati lah kata, selalulah sebelum ni. Kata selalu pergi travel, pergi Kuala Lumpur apa semua melalui inilah. Tapi rasa sekarang ni lagi selesa lah lagi. Lolok kedai pun maknanya mudah, senang kita nak pergi, tidak sumbat macam bawah dulu lah. Dulu pun okey, cuma sekarang dia ada banyak penambahbaikan. Alhamdulillah. Tahniah rakyat Kelantan dan tahniah kerajaan Malaysia. Cantik lah, lepas tu luas, selesa. Nak dibandingkan dulu kan, kita kan duduk melepak-lepak kat sini kan, macam sempit je tempat kan. Ni okey, luas, banyak kemudahan semua. Dengan transformasi ini, LTSIP bukan sahaja menjadi simbol kemajuan infrastruktur negeri, malah berpotensi sebagai hub penerbangan baru di Pantai Timur. Laporan Majidah Ismail, Berita RTM. Jabatan Kerja Raya Kelantan akan memulakan proses sebut harga bagi kerja-kerja baik polis Sekolah Menengah Ugama Darul Ulum Al-Muhammadiyah di Bacok seawal minggu depan. Pengarahnya Nik Badli Hisham Nik Ismail berkata, langkah itu susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang luluskan peruntukan segera sebanyak RM500,000 bagi membaik pulih blok pentadbiran yang terjejas akibat kebakaran 12 April lalu. Kita akan buat perbaikan adalah pertama, kita akan membuat perbaikan ke kuda bumbung. Kita akan menukar pintu tingkap grey yang rosak tu. Kemudian membaik pulih dinding
dan mengecak luar dan dalam, dan akhir sekali pendawaian lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Bacok selepas mengiringi Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar yang menyantuni 113 pelajar terkesan dalam kejadian itu. Pada majlis sama, Tan Sri Syamsul Azri turut menyampaikan sumbangan lebih RM28,000 kepada pihak sekolah bagi membantu pelajar asrama. Kerja-kerja pembaikan dijangka bermula pertengahan Mei depan dengan tempoh pelaksanaan sekitar 3 bulan dan disasarkan siap menjelang Ogos ini, khususnya bagi blok pentadbiran. Walau bagaimanapun, bagi bangunan asrama lelaki yang terjejas, kos pembinaan semula dianggarkan sekitar RM4 juta. Terdahulu, kebakaran tersebut memusnahkan serta menjejaskan 3 blok bangunan sekolah berkenaan, sekaligus memberi kesan kepada operasi dan pembelajaran pelajar. Alhamdulillah dan terima kasih Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghulurkan bantuan segera kepada sekolah anak-anak kami. Demikian luahan syukur ibu bapa terlibat. Ketika ini, pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, manakala pelajar tingkatan 4 dan 5 perlu berulang-alik ke sekolah bagi menghadiri kelas tertentu. Yang bagi bantuan tu memang kalau boleh lah segeralah mana boleh menang lah gitu. Setakat hari ni dah mengaji ni lah online lah. Buat masalah ni dia PDPR lah. Jadi saya pun buat kerja sendiri, jadi saya kontrol lah anak. InsyaAllah harap-harap tu cepatlah ada golongan NGO ke yang mari tolong percepatkan lagi lah. Kalau tengok keadaan tu sedih lah sebab anak-anak menuntut ilmu kan. Selepas saya dapat info lah melalui grup WhatsApp PMM bagi kerjasama lah sepenuhnya pada pihak sekolah. Alhamdulillah lah kami sebagai wakil kepada ibu bapa memang berasa bangga dan berterima kasih banyak kepada PM kita. Okay. Yang cakna pasal? Yang cakna pasal kebajikan anak-anak. Demikian laporan dari Kelantan, kembali ke studio bersama Ifah di Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Aina.